terakhir. Banyak bangun tidur. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Nur Haifa. So hari ni family Haifa datang Kedah. So kita nak makan-makan dekat area Changlun. Lepas tu kita nak berjalan kejap dekat area Kedah ni lah. Okay. So ni kita punya sarapan pagi dekat Tok Sulijah. Ini dekat Changlun. So kedai ni adalah kedai favourite Haifa. Kalau Haifa datang sini, Haifa suka makan dia punya nasi goreng cabai kering. Okey, yang ni nasi goreng cabai kering ataupun bihun goreng dia memang sangat sedap. Kata sama. Sama rasa. Bihun sana. Tak habis makan nasi. Sabar, mana boleh makan burn. Gambar mak. So Haifa promote sikit. Kedai ni memang dah famous. Sebelum ni viral dekat TikTok. Okay, kedai ni dia dibuka jam 7 pagi hingga 12.30 hari. Okay, so boleh datang lah makan dekat sini. Okay, memang ramai orang tahu kalau pagi-pagi. So kena tunggu sikit lah. So ni kita bergambar kejap. Okay. Ya, ready. Okay, so sekarang kita dekat UUM. Okay, kita nak tumpang tandas dekat UUM. So kita masuk. Sekejap lagi kita nak pergi Perlis dengan mak ayah. Dekat mana ni? Ni dekat UUM tau. Ni dekat masjid kita tumpang. Tak jumpa lagi tandas ke? Okay, so ni kita tunggu kejap dalam kereta. Mak dengan ayah Haifa nak pergi tanya dekat guard tentang staff yang pernah bekerja dekat sini. Okay, kira macam kawan lama lah macam tu kat sini. Okay, so ni lah UUM. Tempat dia sangat besar, sangat luas ya. Dan dekat dalam tu penuh macam, dia macam penuh dengan hutan-hutan yang sangat tebal. Okay, tapi sangat besar. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Padang Besar. Jom kita jalan-jalan kat Padang Besar. Ni tunggu jap. Daddy kat sana. Tunggu daddy jap. Nak aiskrim. Jom cari. Kat sini ada jual. Mana aiskrim? Mari cari aiskrim dalam ni kot. Okey, sekarang ni kita dekat bahagian Padang Besar yang dekat dengan Wemat ke apa nama dia ni dekat sini. So kita nak cari aiskrim Matia kejap. Lepas tu kita nak jalan-jalan nak tengok apa ada dekat dalam Wemat ni. Okey. Okey, dekat tepi ni ada orang jual air coconut shake. So kita nak try air coconut shake dia sedap ke tak, atau bersama tak macam yang kita selalu minum. Okey, harga dia untuk satu cup tu ialah RM7. Okey. So dekat dalam tu ada banyak-banyak lagi baju-baju. Kejap lagi kita akan pergi kat dalam. Dah nak air? Ada apa tu? Periuk? Dekat Padang Besar. Ini kat mak. Mak kita beli periuk-periuk. Dia ikut saiz. Banyak ni. Mak nak beli kacang. Ya. Mencari kacang-kacang. Kacang-kacang. Oh, baik, ibu pegang. Okey, jom. Ibu minum sikit boleh? Okey, Acia, dia dapat dah mainan dia. Mainan dia. Tengok mainan Acia sikit. Oh ya, ada lampu tau. Tekan. Pam. Ya, Cik Azizi nak beli apa Cik Azizi? Tak tahu lah. Tolong belikan untuk saya. Jangan depan. Marshmallow. Tak payah marshmallow, tak mau.
marshmallow tak nak. Ini nak ni. Ni nak, suka tak? Tak nak. Tak tengok apa yang Atia suka. Ni? Ni nak? Tak nak? Nak ni? Okey. Berapa? 3.20. Mana yang 10, mana yang 20? Oh, 4. Kalau macam ni 4.10. 4.10. Oh, boleh campur. Teh pun 10 kak. Ni satu. Lagi? Ni nak tak? Nak asap. Itulah macam menarik kan? Macam dia macam telur. Pisang manis, pisang manis. Pisang manis mana? Hitam. Mana pisang manis? Ni. Ni, Daddy suka. Ya, Daddy ni. Makan nak. Dia nak ni. Tapi pun nak yang macam tu sebenarnya. Tapi sama je kan? Sekejap tengok yang lain. Okeylah, ambil ni. Ibu nak yang macam tu. Yang macam tu. Ni. Ha. Ni sama kak. 3.10. Boleh ke ambil ni? Sama kedai kan sini. Oh. Boleh? Ha? Apa? Macam walnut. Apa ni? Macam walnut. Nah, Oh. walnut grade A. First time makan. Ambil lah. Kat mana? Kacang walnut. Try lah. Mana? Ni? Ha? Tak, mak bagi. Tak, mak. Pegang. Tak dulu dia. Apa ambil ni? Satu. Ni tu. Ha, tu satu. Kau tak nak kopek bawang? Kipik bawang tak? Tak nak. Kipik bawang tak nak pula. Wafer Selalu ni suka ada. kipik bawang. Wafer ni nak tak? Nanti coklat lah hitam. Ha, mana? Dia nak yang ni. Mana yang ni? Rainbow. Itu tak boleh lah. Ni tak boleh. Ni, dah lekat. ni coklat. Ni rainbow. Yang mana satu? Ha, yang tu. Okey. Ni. Ha. Ha, kat sini. Oh, kalau satu RM4. Oh. Ha. Apa nama tadi? Itu walnut. Ni walnutnya. Madam ni dia. Walnut. Tak juga. Kacang Setengah kilo. Tengah. Nak yang baru lah. baru. Ni sama rumah. Okey, terima kasih tak apa. Macam-macam dah try tadi. Ni apa Daddy? Pisang. Tak yang ni. Jeruk ke? Sayur-sayur. Yang ni tak payah. Tak payah. Ya. Okey ya. Salam. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, mak tu. Bye. Bye-bye. Nak balik dah. Dia dapat kantun. Dah, bye-bye. Insert wallet, jangan lupa. Panas tu. Bye-bye. Okay, bye-bye Mandu. Bye-bye. Selamat sampai. Bye. Okey, itu saja video kita kali ni. Mak ayah kita pun dah nak balik. Okey, kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.